الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, tuan residen bahagian Miri, tim majlis ilmu Miri, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mendirikan solat secara berjamaah, kemudian dapat duduk pula di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan pada malam ini adalah ajari anakmu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita bincang berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada saya, suka saya sebut oleh kerana perbincangan kita pada malam ini adalah berkenaan dengan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerap kali kita akan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntut kepada orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, selain daripada kita mengenali ataupun kita bincang berkenaan dengan ajar anakmu mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ia termasuk di dalam majlis berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu amalan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia yang memulakan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Mulia, pencipta kepada semua makhluk ini, pencipta kepada sekalian alam, menceritakan bahawa dirinya, zatnya yang Maha Mulia berselawat kepada Rasulullah. Ini menunjuk bahawasanya begitu besar dan begitu tingginya ibadat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu, Allah Ta'ala menceritakan bahawa makhluknya yang paling mulia, yang paling ramai, para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Sebab itulah di antara amalan yang cukup tinggi, kelebihannya adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, sesiapa yang disebut aku di sisinya namun dia tidak berselawat kepada aku, dia termasuk di dalam orang yang bakhil dan orang yang kedekut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang betul-betul kedekut adalah orang yang ketika disebut nama aku di sisinya tapi dia tidak berselawat kepada aku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini,
kita akan banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap ahli jemaah perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tajuk yang akan dibincangkan pada malam ini adalah ajar anak kamu mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntut di dalam agama kita selain daripada mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencintai Rasulullah. Orang yang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan yang menjadi pepatah ataupun perkataan yang disebut oleh para alim ulama adalah jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati kita sebenarnya diciptakan untuk kasih dan sayang kepada orang yang berbuat baik kepada. Hati kita diciptakan untuk kasih dan sayang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita bila orang buat baik kepada kita, maka akan timbul perasaan kasih dan sayang kepada orang tersebut. Tapi kalau orang tidak buat baik kepada kita, maka tidak ada perasaan sayang di dalam hati kita kepada orang itu. Maka untuk kita melahirkan perasaan cinta, begitu juga agar anak-anak kita lahir perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dia mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenali Rasulullah pasti akan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Sufyan sebelum daripada memeluk Islam, masa itu dia menjadi pemimpin besar di Mekah. Ada salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditawan oleh beliau, yang ditawan oleh sebahagian daripada penduduk Mekah. Yang mana sampai masa mereka telah memutuskan untuk membunuh orang ini, maka mereka mengeluarkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tanah halal. Sebab walaupun musyriki Mekah, mereka melakukan syirik kepada Allah, tetapi tetap mereka memuliakan Kaabah, memuliakan tanah haram. Mereka tidak akan membunuh orang di dalam tanah haram kerana takut mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluarkan sahabat Rasulullah ke tanah halal. Kemudian apabila mereka mengeluarkan ke tanah halal, maka dia pun tanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu suka andai kata tempat kamu ini diambil oleh Muhammad? Sekarang ni kamu akan dibunuh. Andai kata tempat kamu ini diambil oleh Muhammad, adakah kamu suka? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku berada di rumah aku bersama dengan keluargaku, tapi Muhammad terkena duri, sedikit pun aku tidak suka. Usah kata Muhammad berada pada tempat aku yang akan dibunuh, bahkan Muhammad terkena tusukan duri pun aku tidak suka. Sehingga kan keluar daripada mulut Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat seseorang yang kasih kepada seseorang yang lain berbanding dengan kasihnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As adalah orang yang masyhur dengan orang yang cukup pintar dalam kalangan orang Arab. Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah seorang yang terlalu pintar di kalangan orang Arab. Ada beberapa kisah menarik yang menunjuk bahawa kepintaran dia. Sebagai contoh, ada beberapa contoh sebenarnya, saya buat sebagai contoh. Amr bin Al-As adalah rakan baik dengan Musailimatul Kadzab yang mendakwa menjadi Rasul, yang mendakwa menjadi Nabi. Dia kawan baik, kawan perniagaan dia. Jadi satu ketika Amr bin Al-As berjumpa dengan Musailimatul Kadzab sebelum daripada dia memeluk Islam. Masa tu dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia berjumpa dengan Musailimatul Kadzab tanya dia, ada tak ayat yang baru turun kepada Muhammad tu? Kata Amr bin Al-As ada. Kemudian kata Musailimatul Kadzab, aku pun ada juga ayat yang diturunkan. Lepas tu dia baca depan Amr bin Al-As.
Amr bin Al-As adalah orang yang pakar dalam bidang bahasa, orang yang berpelajaran tinggi, orang yang cukup bijak. Dia kata, dalam hati dia, perkataan ni memang reka-reka dia, bukan datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Musailimatul Kadzdzab baca ayat tersebut kepada Amr bin Al-As, ditanya, apa kau pandangan? Cuba tengok bagaimana kau Amr bin Al-As jawab. Kata Amr bin Al-As kepada Musailimah, wahai Musailimah, aku tahu, engkau tahu, aku tahu bahawa engkau adalah orang yang penipu. Dia kata, aku tahu, mu tahu bahawa aku tahu mu adalah orang yang penipu. Dia tidak kata kamu orang yang penipu. Aku tahu, mu tahu, aku tahu mu orang yang penipu. Okey, itu di antara contoh bijaknya dalam ucapan beliau. Bukan dia tuduh tu penipu, tapi dia kata mu tahu, aku tahu mu adalah orang yang penipu. Mu telah mereka-rekakan perkataan tersebut. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menceritakan bahawasanya setelah dia memeluk Islam, tidak ada wajah yang paling dia sayang, yang paling dia kasihi berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami kata aku tidak mampu untuk memandang kepada Rasulullah. Sehingga kan pada hari ini, andai kata orang ingin bertanya kepadaku, bagaimanakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa paras Rasulullah, aku tidak mampu untuk menyatakan hal tersebut. Cuba tengok bagaimanakah cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada iman masuk ke dalam hati mereka, dan setelah daripada mereka itu betul-betul mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya rukun Islam yang kedua setelah daripada mengucap dua kalimah syahadat adalah rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadat. Syahadah yang pertama adalah penyaksian tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan syahadah yang kedua adalah penyaksian bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang bukan Islam, apabila dia nak memeluk Islam, mesti kuncinya adalah perlu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di dalam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada pegangan yang wajib dipegangi, ada keyakinan yang wajib diyakini. Kalau kita masuk dalam ilmu usuluddin, ilmu aqidah, ilmu tauhid, ada tiga asas yang perlu setiap mukallaf, setiap orang Islam kena beriktikad. Yang pertamanya yang berkait dengan uluhiyat, yang berkait dengan ketuhanan. Yang keduanya yang berkait dengan nubuwat, yang berkait dengan kenabian. Yang ketiganya yang berkait dengan sam'iyat, perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang wajib diiktikadkan oleh setiap mukallaf adalah perkara yang melibatkan kenabian. Antaranya adalah mesti kena meyakini bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay sehingga sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, dia adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menurunkan wahyu kepada baginda dan Allah Taala memerintahkan kepada baginda agar baginda menyampaikan kepada umatnya. Ia termasuk dalam sebahagian daripada dua kalimah syahadat. Bahkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib termasuklah para malaikat, nabi-nabi sebelum daripada ini, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kebangkitan setelah daripada kita meninggal dunia, para malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, ditimbang amalan, ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas tiang sirat, qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Kautsar, syurga dan neraka, semuanya dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hakikat iman sebenarnya adalah kita mempercayai dan menerima setiap apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang cukup luar biasa, insan yang cukup mulia, yang cukup luar biasa, yang
Insan yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh para sahabat, yang dibukukan oleh para alim ulama tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang cukup luar biasa. Dan perkara ini perlu kita kena dedahkan kepada anak-anak kita supaya bertambah perasaan cinta dan kasih dia kepada Rasulullah. Akhirnya mereka akan mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama bermula di zaman sahabat dan di zaman tabi'in, zaman-zaman selepas daripada mereka itu, antara perkara yang mereka bagi penekanan kepada anak mereka adalah mereka mendedahkan tentang sirah, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang ulama hadis, dia membukukan kitab yang mana di dalam kitab tersebut dia memuatkan hadis-hadis yang menceritakan fizikal tubuh badan Rasulullah, yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Imam At-Tirmizi, seorang ulama hadis yang terkenal, yang mana beliau mengumpulkan dalam satu kitab yang dikenali sebagai kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan rupa paras Rasulullah, maka kita mendapati rupa paras Rasulullah adalah rupa paras yang paling sempurna. Begitu juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam paling luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Allah Taala bagi kekuatan kepada Rasulullah seperti kekuatan 30 orang lelaki. Kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kekuatan 30 orang lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi keberanian kepada dia adalah keberanian yang luar biasa. Para sahabat dulu dalam Madinah tiba-tiba berbunyi satu dentuman yang besar, tegung dentuman. Sebahagian daripada sahabat mereka cemas apabila mendengar dentuman tersebut, mencari kawan-kawan yang lain untuk pergi tengok. Tak pergi tengok seorang. Sampai di sana ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada di sana. Orang yang cukup berani, orang yang cukup gagah. Masa peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, apabila musyrikin Mekah bergabung dengan seluruh orang-orang kafir untuk menyerang Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana kalau kita nak menghadapi mereka. Maka Salman Al-Farisi menceritakan, ketika kami di negeri Farsi sekarang ni kawasan Iraq lah, apabila kami mengetahui, kami dapat berita kalau ada tentera ingin menyerang kampung halaman kami, caranya adalah kami akan buat parit untuk menghalang tentera berkuda masuk ke dalam kampung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama dengan para sahabat di satu sudut di kawasan Madinah. Satu sudut kawasan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat bergotong royong gali parit luas dan dalam dengan senjata yang tidak lengkap, kemudian cuaca yang sejuk, kemudian makanan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gali dengan para sahabat. Tiba-tiba sampai satu tempat ada satu batu yang cukup besar. Sahabat tidak mampu untuk buat. Sahabat berusaha untuk menghancurkan batu itu, tak dapat. Maka bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah pun ambil cangkul, takbir Allahu Akbar, tum sekali, pecah 1/3 daripada tubuh. Kali pecah lagi 1/3. Akhirnya pecah batu. Allah Taala bagi kekuatan kepada Rasulullah, keberanian, kekuatan fizikal, kekuatan tenaga. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah manusia yang paling rendah. Dalam masa yang sama, ketika dia memiliki segala kekuatan, pengikut ramai, tapi orang yang cukup rendah diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan di dalam Madinah, ada perempuan tua, ada hajat, boleh perempuan tua itu menahan Rasulullah untuk terus berjalan kerana ada hajat dia untuk diselesaikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kitab sirah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kanak-kanak perempuan ini
Ada keperluan dia boleh heret Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajat. Orang yang cukup luar biasa. Orang yang cukup tawadhu, orang yang cukup rendah diri. Kenapa dia rendah diri? Kerana sebenarnya itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada mereka yang mengikuti engkau daripada kalangan orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang cukup tawadhu. Ketika nama dia telah dikenali di seluruh pelosok Arab pada ketika itu, orang gerung dengar nama dia. Ketika ada rombongan datang ke Madinah, dia duduk dengan sahabat dia, orang tidak mengenali mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia dengan para sahabatnya sama. Ada satu ketika ada seorang perempuan di kalangan sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit kain, buat baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila siap pakaian tersebut, dia pun bawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bagi tahu kepada Rasulullah, "Rasulullah, aku ni jahit sendiri pakaian ni untuk aku bagi pakai kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Rasul tidak menerima sedekah, tapi Rasul menerima hadiah. Rasul menerima hadiah. Yang mana pada ketika itu Rasul tidak memiliki baju yang comel. Apabila orang bagi, bolehlah dipakai ketika ada majlis-majlis, ketika ada tetamu-tetamu, ketika pada hari Jumaat, ketika berhimpun ramai-ramai. Tengah-tengah Rasul pakai, tiba-tiba ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tengok baju Rasulullah. Rasulullah comel baju Rasulullah. "Wih, ke saya lah Rasulullah." Rasul kata, "Tak apa, saya bagilah." Rasul duduk malam, Rasul masuk dalam rumah, Rasul cat, Rasul bagi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak memiliki pakaian yang comel, mereka pakaian itu. Orang yang cukup rendah diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang cukup luar biasa namanya, sehingga disebut dalam satu hadis, musuh-musuh dia, orang-orang kafir kalau dengar nama Rasulullah, marilah perasaan takut. Tempoh perjalanan dia dengan Rasul sebulan. Bukan dekat, tempoh perjalanan di antara dia dengan Rasulullah sebulan, mari dia perasaan takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberi kepada aku 5 perkara yang belum pernah diberi kepada seorang pun sebelum daripada aku. Antaranya adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Diberi pertolongan kepada aku dengan perasaan gerung dalam musuh aku tempoh perjalanan sebulan. Tempoh perjalanan sebulan, musuh aku masih lagi dah perasaan dulu. Itu hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kehebatan itu, ketika dia melihat seorang budak yang kecil sedang termenung kerana ada benda dia yang hilang. Anas bin Malik ada seorang adik yang kecil, budak lagi, kanak-kanak lagi. Dia tengok budak saat itu termenung je. Lepas tu ditanya Anas, "Kenapa budak ni termenung ni, adik ni termenung ni?" Kata dianya, "Rasulullah, burung ciok dia mati Rasulullah." Budak tu ada burung, dia main burung dia, burung mati. Memanglah termenung kan? Burung mati. Macam kita benda yang kita panding, kita sayang, kereta ke, motor ke, yang kita sayang tiba-tiba hilang. Oh, memang termenung lah. Kalau bos setakat burung tu, kecil je. Tapi budak burung tu macam kereta lah kita. Budak mati, termenung dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburkan hati dia. Pada budak Rasulullah, orang yang dikenali, orang mari jumpa dalam keadaan takut berjumpa dengan Rasul, tapi budak yang bermasalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba hibur hati dia. Kata Rasulullah, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Aba Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh burung ciok? Rasul cuba menghiburkan hati budak tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang tidak boleh nak ditanding sama sekali akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan yang baik.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah tauladan dan ikutan yang baik bagi mereka yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang betul-betul mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, pastinya dia akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan yang cukup baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang cukup luar biasa. Dalam Al-Quran, ketika ada orang mari tanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, kamu baca Quran ke tak? Kalau kamu baca Quran, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Setiap sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Taala di dalam Al-Quran ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang Allah Taala perintah dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Setiap perkara yang Allah Taala larang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara tersebut. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Hendaklah bersegera oleh kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan kepada syurga Allah, 'arduha as-samawati wal ardu, luasnya adalah dapat telus 7 petala langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala siapkan syurga Allah Ta'ala itu kepada orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladhina yunfiquna fis sarra, orang yang berinfak ketika senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok bagaimana Rasul infak ketika senang, memang cukup luar biasa. Kata sebahagian daripada sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah. Tidak ada orang yang dapat mendandingi sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sini saya nak bagi tahu satu benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan orang miskin. Sebenarnya bukan orang susah. Di sana ada satu buku yang dikarang oleh seorang ulama daripada negara Syam, Syria, yang mana buku tersebut dia menceritakan berdasarkan kepada dalil-dalil syarak bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senang. Manakala tentang hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin, ya Allah, hidupkanlah aku miskin dan mati aku dalam keadaan miskin, dan himpunglah aku dalam kalangan orang yang miskin. Miskin di sini bukan miskin harta. Miskin di sini adalah maskanah dengan makna tawadhu, orang yang rendah diri. Dan hadis Allahumma ahyini miskinan bukanlah sebenarnya hadis yang sahih. Ini disebut oleh ulama-ulama hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya. Tetapi kekayaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diinfakkan, diberikan kepada orang-orang susah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang di Madinah tidak pernah buat kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang orang kafir datang ke Madinah, dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada dia kambing yang memenuhi di antara lembah di antara 2 bukit. Banyak kambing yang memenuhi lembah di 2 bukit itu. Rasul bagi dah ke? Ambil tu kawan. Banyaklah. Saya tahu banyak tu sebab saya pelihara kambing. Saya pelihara kambing, saya lepas. Kambing saya 100 ekor tu belum penuh lagi. Lembah bukit tu tak penuh lagi. Kalau saya lepas. Banyak Rasul bagi. Main kalau kambing di Sarawak mahal pula. Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ke dia, sampai ke dia balik ke kampung halaman dia bagi tahu, berimanlah dengan Muhammad. Kerana Muhammad dia beri kepada orang seperti pemberian orang yang tidak takut sedikit pun kepada kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yunfiquna fis sarra. Rasul sallallahu alaihi wasallam yunfiqun, berinfak pada ketika senang, wa dharra, dan pada ketika susah. Ketika susah Rasul berinfak. Sehingga kan antara sifat Rasulullah adalah la yaruddu sa'ila. Rasulullah tidak pernah menolak mana-mana orang yang meminta. Ketika orang mari minta dengan Rasulullah
Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa, tetap Rasulullah akan bagi. Rasulullah tanya sahabat yang sama yang mampu untuk bagi. Kalau sahabat tidak mampu bagi, ambil daripada sahabat tersebut, berhutang, nanti aku akan bayar. Begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al ghaidh, dan orang yang menahan kemarahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan jenis orang yang cepat marah, bukan orang yang barang, bukan orang yang cepat marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sifatnya adalah halim. Rasulullah adalah orang yang penyabar, orang yang tidak mudah marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan orang yang cukup pemaaf kepada manusia. Orang yang cukup pemaaf ini, orang yang memiliki sifat pemaaf ini adalah orang yang cukup luar biasa. Tetapi itu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan ketika orang kata kepada dia, orang buat macam-macam kepada dia, boleh-boleh ada dia maaf. Kita kadang-kadang orang kata 2-3 patok pada kita, orang fitnah kita, 10 tahun tak boleh nak ingat lagi. Rasa lagi hati terluka dengan kata-kata ni suatu ketika dahulu. Tapi tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa orang yang tidak kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang biasa. Orang yang mulia di kalangan kaum dia. Orang yang dikenali sebagai orang yang baik, orang mulia sampai kaum dia bagi gelaran yang cukup istimewa kepada Rasulullah Muhammad Al-Amin, orang yang sangat amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dilantik menjadi rasul, sebelum daripada Rasul berdakwah kepada kaum dia, ketika Waraqah bin Naufal bagi tahu kepada Rasulullah, aku mengharapkan aku masa itu kuat ketika kaummu mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Terkejut Rasulullah. Awa mukhrijiyahu, adakah penduduk Mekah akan mengeluarkan aku daripada kampung halaman? Rasul kata, tak sangka kerana orang angkat dia mulia. Ketika musyrikin Mekah membina Kaabah, kemudian mereka berbalah sampai masa untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat dia. Masing-masing nak buat kumpulan ni, nak buat kumpulan ni, sebab masing-masing nak mendapat kemuliaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempat asal dia. Tapi masing-masing tak nak mengadah, maka mereka pun mesyuarat. Okey, lagu mana ni kita? Kalau kita perang, nak perang, nak bergaduh. Maka ada orang-orang tua di kalangan mereka kata, nanti kita selesai dengan cara molek. Kenapa kita boleh selesai dengan cara molek tapi kita tak berguna cara molek? Okey, lagu mana cara penyelesaian dia? Okey, kita tengok. Siapa yang mula-mula masuk nanti ke dalam masjid, maka kita jadikan dia sebagai hakim kepada kita. Tengok siapa masuk? Rasulullah. Orang yang berbalas tadi tengok Rasulullah masuk, semuanya menerima. Kalau orang ni, tak apa, kami sanggup untuk melantik dia menjadi hakim. Tengok. Orang yang cukup luar biasa, orang yang cukup baik, orang yang tidak pernah menipu, orang yang tidak pernah khianat, orang yang suka membantu orang. Macam-macam orang kata kepada dia, macam-macam orang buat kepada dia. Tak tahu berapa kali hancur hati pun tak tahu. Tapi pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Mekah, buat penduduk Mekah ni yang macam-macam buat kepada Rasulullah, sudahlah dia kata hari ni macam-macam dah, kena dah, aku hari ni kena dah. Tapi apakah ucapan Rasulullah? Izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua dibebaskan. Tengok, cukup luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat yang seperti ini perlu didedahkan kepada anak-anak kita agar mereka itu berakhlak seperti akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak yang mulia, agar mereka itu lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pertemuan kita pada malam ini di sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin.